Tetamu datang mengejut di musim raya tapi tak tahu ni dah apa? Jangan risau, jom kita cuba black pepper beef stir fry bersama bahan asli daripada Ina Rasa. Gaulkan daging dengan tepung jagung untuk lebih garing. Untuk sos, campurkan sos tiram, sos pepper, minyak bijang, kicap manis dan air. Kacau sehingga sekata. Kemudian gorengkan kentang sehingga garing dan ketepikan. Seterusnya, gorengkan daging sehingga dalam minyak panas sehingga ke perangan. Tumiskan bawang putih kisar daripada Ina Rasa. Kacau sehingga naik bau. Masukkan lada hitam, masukkan bawang Holland, cili merah, daun bawang dan daging, serta sos yang kita buatkan tadi. Akhir sekali, kita masukkan semula kentang dan gaul sebati. Dah siap dah menu pertama kita. Jom kita teruskan menu kedua kita, mi kari. Mula-mula, masukkan serai dan daun kari. Kita gunakan bahan-bahan daripada Ina Rasa, bawang merah, bawang putih dan halia. Masukkan ke dalam kuali. Masukkan serbuk kari berserta serbuk cili. Kacau sehingga sekata. Masukkan ayam berserta air. Kemudian masukkan cube ayam dan santan. Masukkan garam dan tunggu sehingga ia masak. Dah siap dah menu kedua kita. Selamat mencuba guys. Untuk anda yang ingin mendapatkan produk ini, anda boleh scan QR di atas. Bye.